Saya bin Muhammad Himan bin Mahdi. Saya Afnal Hakimi bin Abdullah. Saya Afiq Firdaus bin Uthman. Saya Cik Wan Lutfullah bin Cik Wan Zakaria. Kami dari Kolej Vocasional Kuala Kedah ingin mempersembahkan hasil inovasi kami di US. Sayang, lihatlah garis ini. Mari kita berjalan lurus, ikut jejak langkah ayah. Jalan lurus, mari kita coba. Ketam kecil, ikuti jalan yang benar. Jangan sesat, teruskan usaha. Dengan langkah yang lurus, kita sampai tujuan. Saya berharap video animasi di Crab ini dapat dijadikan rujukan sebaiknya di pusat-pusat pengajian, khususnya di sekolah-sekolah negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pendapat cikgu, video yang dihasilkan ini sangat menarik dan kreatif serta memberikan motivasi kepada pelajar-pelajar yang lain, terutamanya dalam memahami peribahasa Melayu bagai kita mengajar anaknya berjalan lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mengenai video ni amat sesuai lah untuk dijadikan sebagai pembelajaran bagi semua pelajar, khususnya bagi untuk pelajar-pelajar sekolah rendah lah. Kerana kebanyakan pelajar sekolah rendah ni dia mempunyai kesukaran dan juga kesulitan dalam memahami maksud satu-satu peribahasa tersebut. Jadi video ni amat sesuai lah. Terima kasih. Pada pendapat saya, video animasi ini bukan sahaja dapat membantu pelajar memahami peribahasa dengan lebih lagi, malah ia juga dapat menjimatkan masa guru, supaya guru tu tidak perlu menerangkan pasal peribahasa tu dengan lebih detail lagi. Anak-anak jarang buka buku, jadi dengan adanya video animasi ni, jadi mereka ni lebih bersemangat lagi. Apa itu Dikrab? Dikrab ialah sebuah inovasi dalam bentuk video animasi yang bertujuan untuk menyampaikan maksud peribahasa bagi kita mengajar anaknya berjalan lurus. Tajuk ini diilhamkan daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu crab yang bermaksud ketam. Dikrab mengesahkan 3 ekor ketam, iaitu Pony, seekor ayah ketam serta 2 ekor anaknya, Kiki dan Koko. Kisah ini menggambarkan usaha mereka dalam belajar untuk berjalan lurus seiring dengan maksud tersirat di sebalik peribahasa tersebut. Objektif dan inovasi kami ialah untuk menarik minat kanak-kanak, terutamanya murid sekolah rendah, dalam mempelajari topik peribahasa bahasa Melayu. Selain itu juga, ia dapat meningkatkan pemahaman murid terhadap maksud dan penggunaan peribahasa melalui penyampaian dalam bentuk video animasi yang menarik dan mudah difahami. Di samping itu juga, ia dapat membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana adanya rujukan yang lebih kreatif dan efektif. Seramai 32 orang responden terlibat dalam projek ini, dengan 81.2% adalah kaum lelaki, manakala 18.8% adalah kaum perempuan. Antara penyertaan masalah kami menghasilkan inovasi ini, yang pertama adalah kekurangan video pembelajaran mengenai topik peribahasa dalam pelajaran matematik di sekolah rendah. Yang kedua, kaedah pembelajaran yang kurang interaktif menyebabkan murid sukar memahami maksud peribahasa. Pengajaran peribahasa sering disampaikan bagi teks atau hafalan dan penerapan dalam secara sebenar. Ini menjadikan pembelajaran kurang menarik dan sukar diingat. Yang ketiga, murid menghadapi kesukaran dalam memahami maksud kiasan yang terkandung dalam peribahasa kerana mereka lebih biasa dengan bahasa yang bersifat langsung tanpa penjelasan yang berbentuk visual. Murid akan mengalami kekeliruan dalam memahami dan menggunakan peribahasa dengan betul. Apakah itu AD? Berikut ialah metodologi yang kami gunakan untuk menyiapkan projek ini. A ialah analisis, iaitu kena pasti sebelum fasa pembuatan dijalankan bagi memastikan projek berjalan mengikut aliran pengurusan yang betul. Seterusnya B iaitu design, adalah reka bentuk awalan projek. Selain itu, yang kedua stand for development, iaitu pembangunan dalam proses pembuatan animasi 3D. Kemudian I ialah implementation, iaitu projek yang siap akan digunakan atau dilaksanakan dalam keadaan yang sebenar. Akhir sekali, E ialah evaluation, iaitu penilaian yang akan dilakukan setelah video ditayangkan kepada sasaran yang terpilih. Storyboard ialah fasa terawal dalam proses ini. Di fasa ini, kami menghasilkan lakaran awal bagi inovasi animasi kami. Di fasa modeling,
Kami menghasilkan model 3D berdasarkan lakaran awal dengan menggunakan perisian Autodesk Maya. Texturing pula ialah fasa di mana model 3D yang sudah siap akan dimasukkan tekstur dan warna berdasarkan konsep art. Ini adalah fasa rigging di mana kami akan meletakkan tulang di dalam model 3D bagi mengawal pergerakannya. Animation ialah proses di mana kami menghasilkan pergerakan pada model 3D yang dicipta berdasarkan scene dalam storyboard. Ini pula fasa rendering. Scene yang telah dihasilkan akan dirender image untuk menjadi video lengkap dan akhirnya disusun mengikut urutan scene menggunakan perisian Adobe Premiere Pro. Editing and compositing ialah proses paling akhir. Pada bahagian ini, kami akan menggabungkan semua elemen video, kesan khas, tulisan dan file-file audio, kredit dan tajuk animasi mengikut jalan cerita yang telah dihasilkan. Sebagai rumusan akhir, inovasi kami dalam penghasilan video animasi 3D berkenaan dengan peribahasa merupakan satu pendekatan inovatif yang boleh membantu murid memahami dan mengerti peribahasa dengan lebih mudah melalui elemen visual, audio dan naratif yang menarik. Video ini dapat menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan serta membantu murid mengaplikasikan peribahasa dalam kehidupan seharian.